Menunggu harga atau mengumpul harta. Pada 11 Ogos 2026, spot harga emas telah bergerak daripada paras tertinggi dalam masa 2 bulan ini daripada 4,434 US dollar seaunce kepada 4,736 seaunce ketika pasaran dunia masih lagi menunggu data inflasi Amerika Syarikat menunjukkan harga emas boleh bergerak pantas mengikut sentimen ekonomi dunia, kekuatan mata wang US dollar dan juga jangkaan kadar faedah Federal Reserve Amerika Syarikat. Daripada kita sibuk meneka-neka bila harga emas naik, bila harga emas turun yang sudah tentunya di luar kawalan kita, lebih baik kita memastikan simpanan emas kita terus bertambah setiap bulan. Harga menentukan nilai semasa emas, tetapi jumlah gram emas yang kumpul menentukan berapa banyak aset yang kita boleh simpan, yang kita boleh kumpul untuk kewangan masa depan diri dan keluarga kita. Di akaun simpanan emas Physical Gap memberi peluang kepada kita untuk menabung emas, untuk mengumpul emas, untuk menyimpan emas mengikut bajet kita tanpa komitmen bulanan dengan minimum simpanan serendah RM100 dan ke atas. Klik sign up di bio Hafizul untuk mulakan simpanan emas hari ini. Hafizul bimbing sebaiknya.